Korang pernah tak sesaja tangkap pepatung lepas tu pegang sayap dia? Ataupun suka hati je tepuk sampai mati? Meh sini nak cerita sikit. Sebenarnya kan, kalau korang bunah seekor pepatung, secara tak langsung korang dah tolong selamatkan nyawa ribuan nyamuk untuk terus pesta hidup-hidup. Padahal nyamuk itulah yang selalu buat konsert percuma berdengung tepi telinga kita waktu malam, kacau orang nak tidur, lepas tu siap pakej sebarkan penyakit berbahaya macam denggi, malaria, zika dengan cikungunya yang boleh bawa maut pula tu. Pepatung ni sebenarnya hero tau. Seekor pepatung je boleh pulun makan sampai 100 ekor nyamuk sehari dan sepanjang hayat dia, dekat 6,000 ekor nyamuk dia boleh telan. Yang paling power, pepatung ni kalau bab memburu memang jarang sangat tersasar sebab mata dia ada sampai 30,000 kanta kecil yang boleh nampak kelibat musuh dari hampir segenap arah. Disebabkan skill luar biasa ni, kadar kejayaan dia memburu mangsa mencecah 97%, antara yang paling tinggi dalam alam serangga. Jadi, lepas ni kalau nampak pepatung lalu, relax je dan biarkan dia jalankan tugas sebagai sumber pembasmi nyamuk semula jadi korang.